Syah ditangkap khalwat tersebar luas. Kru Melodi mendapat maklumat pelakon Shah Jazel sedang menjalani penggambaran di kawasan berdekatan. Kami ke lokasi tersebut untuk menjejaki Shah Jazel. Nampaknya kes membabitkan nama Shah Jazel sebagai pelakon terkenal yang ditangkap khalwat tidak mengganggu konsentrasi Shah di set penggambaran. Melodi cuba mendapatkan penjelasan Shah dan difahamkan tunang Shah iaitu Putri juga ada bersama Shah. Berikan pandangan anda. Pada malam tu, saya bukan berdua, kami berlima. Kes ni masih dalam kes mahkamah. Sekarang ni my lawyer pun tengah fight for it. Kita pun boleh syuting, baru sampai not half an hour kena. I baru lepas on the phone dengan dia. Masa tu, saya terlelap sebab nak settlekan pasal baju for shooting. I sedar-sedar, orang semua dah ada. Yang datang masa tu 4 orang, polis tak ada, semua tak ada. Peliknya orang yang lagi 3 tu tak kena. Kami yang dulu kena angkat. Dah lah, I seorang. Dah kena macam tu. Bila ditanya, dah kahwin belum? Cakap belum je lah kan. Lepas tu dah terus pergi proceed. Kalau nak ditangkap galak, lepas tu satu rumah tu kena kan. Lepas tu nama saya yang keluar. Syah mengatakan Syah diperangkap. Siapa sebenarnya dalang di sebalik kejadian? Buat masa ni kita masih tengah siasat lagi. Kalau mengikutkan cerita ni sangat pelik ni. For now it's better for me to tak payah nak bagi statement apa-apa. After the court nanti kita tahulah. Baru akan ceritakan sebenar. Tunang Syah dikatakan cukup tenang, cukup profesional. Terkejut juga. I called him nak clarify kan. Dia kata it's better to bincang bersemuka. Saya pun tunggulah. Saya pun tak naklah pressure dia. Dia pun kerja. Saya pun masih ada kelas. When the right time come, dua-dua belah keluarga berjumpa. Okeylah, masing-masing dah dengar penjelasan, kami terima lah. Bila Syah ditangkap khalwat, perkara ini boleh menjejaskan kejayaan dia, hubungan you dan juga dia. Perasaan cinta you tidak berubah ataupun masa tu you rasa berbelah bagi? Saya kenal dia. Orang boleh cakap macam-macam. We cannot stop people from talking. Orang akan pengaruh saya. Yang mana yang positif saya dengar, mana yang negatif saya dengar. Tapi saya nilai memanglah mula-mula marah. Tapi lepas dah dengar penjelasan, saya terima. Saya pun manusia biasa. Saya pun buat kesilapan juga. Saya maafkan tunang saya terima. Bab hukuman apa semua kita serah kepada Tuhan. Siapa saya nak hukum orang? Ada yang berpendapat ada wanita yang menaruh perasaan terhadap Syah. Mungkin berniat untuk meleraikan hubungan you dan juga Syah. Ada tak siapa-siapa yang cuba mendekati you? Kawan lah, kawan. Walaupun sudah menjadi tunang orang. Tanya dia. Ramai. Apa-apa yang berlaku dia akan beritahu saya. Kawan dia keluar ke apa, dia akan inform. Saya dah biasa memang orang nak mendekati dia. Siapa sebenarnya yang buat call tu? Kita dapat orang dalam rumah tu juga. Tu yang kelakar tu ni. Masih tengah cari bukti. Kita tak nak tudung dulu kan. Tapi saya tengok you tenang kuat juga Because I know tak salah. Kalau kita buat salah mesti kita takut kan. Kita tak boleh tutup orang. Masa mula-mula first day tu kena keluar paper, I was like, oh man. Semua call kan. Mana yang kenal saya betul-betul memang tahu saya tak buat macam tu. Masa tu jiwa kacau tak? It's a very big impact. Tapi I have my family, my mom, I have her. Orang yang paling penting dalam hidup saya ada dengan saya dah cukup syukur. Ada tak terfikir macam apa nak jadi dengan kejayaan aku nanti? Takut digam. Banyak tak bermain di fikiran? Especially my mother. Dia sangat risau lah. Mengikut sumber mengatakan yang mengikat jamin adalah tunang you. Kawan kepada yang kena. Saya pun terkejut bila orang speculate cakap saya yang jamin sebab saya pun tak tahu benda ni berlaku. Pengalaman berada dalam insiden tersebut. Blank gila. Bila fikir-fikir balik memang agak bodoh saya masa tu. Lost kejap. Kalau saya betul-betul bersalah, saya akan dinikahkan tu. Tapi tidak. Bila saya sampai, saya tak dibenarkan diikat jamin. So saya pelik. Don't hold lah. Saya duduk sana sampai 4 o'clock. I'm gonna fight for this. We go for law lah. Ada tak sebenarnya you cuba nak mengelak sepanjang masa daripada wartawan? I never run from my mistake. Kalau salah, saya cakap salah. Bukan mengelak. I pun sendiri tak berani nak buat statement apa-apa. Benda tu pun tak dibicara lagi. Yang saya peliknya, kenapa cerita tu keluar? Kenapa ada confirmation dan nama semua dikeluarkan sedangkan mahkamah tak cakap apa? You setia Cool ke? Saya ada benda lain kot nak fikir. Tertekan tak? Tertekan sebab semua orang datang kat saya tanya. Saya jenis tak suka tahu hal orang. Bila orang buat macam tu kat saya macam tak payahlah nak ambil tahu. Saya pun malas nak cerita benda yang sama everyday kat orang-orang lain kan. Penonton semua selama ini ada yang menghormati you. Tiba-tiba apabila pelakon terkenal Syah ditangkap khalwat, persepsi mereka lain bercanggah dengan sebelum ini. Apa yang you boleh katakan untuk mengembalikan kepercayaan mereka? Kalau siapa yang percaya kepada keburukan, tak apa. At the end of the day, just let it be. No regret, no apologize, no expectation lah. If you believe me, you believe me. Saya sendiri tahu. Tunang saya sendiri tahu saya macam mana. Orang luar biasalah bila tahu komen semua. Just don't doubt on me lah. I won't do such thing. You tiada apa-apa hubungan istimewa dengan wanita tersebut? Tak ada. Just a working friend lah. I never thought this thing will happen. Sekarang ni macam nak berkawan takut. It's hard for me to trust people. Yelah, sampai macam tu sekali kot. Kalau nak track pun kan, carilah cara lain. Benda tu dah mengaibkan nama. Ada yang menaruh persepsi yang negatif terhadap Syah. Syah ni player dan sebagainya. Mereka mengasihani tunang Syah. Apa komen you apabila orang merasakan tunang Syah patut angkat kaki? I baca macam you deserve someone better. I tanya dia how better that they want. Because I know how I treat her. Nak better macam mana lagi kan? Biasalah orang akan sentiasa menghukum kita, mengata bukan-bukan. They're not in our shoes. They don't know our story. So they can judge. Komen Syah bila mereka memanipulasikan perkataan di perangkap itu. Itulah saya pelik juga tu sebenarnya. Dah explain pun tak percaya. Ingat kita ni jahat. Saya
saya tak rasa marah. Diorang kutuk ke apa, saya know they don't have any good things to talk about them actually. Saya anggap benda tu sebagai pengajaran. This is industry life lah. Welcome. Orang selalu cakap cari orang yang boleh susah kita, senang kita kan. She's the one. Hello there. We're